I'm looking at Jujur you. kan? Yeah, Okay, kick him out. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Sas. Sas. Apa pula? Caps lock. What? Sas. Kenapa semua pandang saya? Kita tak boleh baca yang betul-betul kan? Tapi you baca betul-betul kat sini, takkan you tak nampak? You don't trust me? Kita dah kawan lama sangat ni. I do trust you, but... Susah lah dia. Susah 20 years of friendship. Okay, 20 years. Oh, sorry, damn. Selamat datang ke game Impiana The Last Karma. Ada 5 individu. Setiap orang akan cabut satu kad. Ada yang dapat temptation. Ada yang dapat consequence. Kalau dapat temptation, cuba kekalkan diri sampai akhir. Kalau dapat consequence, kena tipu hidup-hidup. Seorang pemain akan disingkir dalam setiap pusingan. Pandai-pandailah menipu. Jangan percaya sesiapa. 3, 2, 1. Wah, kita nak sabotage. Anda diberikan masa selama 5 saat untuk melihat kad anda. Semua pemegang kad Temptation, sila pejamkan mata. Adakah anda bersedia? Baiklah, semuanya buka mata dalam 3, 2, 1. Muka baik semua. Mesti I tak boleh percaya. Apa? Sentiasa, never. Abang paling sas lah, abang. Sas. Sas. Apa pula? Caps lock. What? I think no lah. Senang sangat ni. Muka paling innocent tu lah yang Kan? sas. Situ yang nampak dah. Saya tahu saya innocent. Kali ni saya baik. I jujur lah terus. I memang temptation. Okay? Ada Okay, content. since you cakap you temptation was on your card. Anda akan jadi famous. Saya akan jadi manusia yang paling bijak dalam dunia. Anda akan berjaya dalam kerjaya. Anda dipaksa menyayangi diri sendiri. Macam slow sangat je nak cakap. Betul lah. You saw my card. I tak saw. I tak saw. Sampai dia saw. Macam slow sangat je baca tu. Macam yakin tak yakin. Kan? I baca je. Sas lah. Another sas. Sebab dia macam panik bila saya nampak kad ni. Tapi saya tak nampak pun sebenarnya. Okay, Macam okay. tengah Okay, okay, macam relax, okay, tengah okay. mereka. Okay, tak apa. Kita dengar semua orang dulu. What's yours? Semua impian anda akan tercapai. Oh my God. Sekarang ni dua orang ni. My gut is telling me that it's Juliana. Same. You punya muka memang I tak boleh percaya. Okay, I initially I tak nak cakap you tau. Tapi sebab you dah cakap I think it's you juga. Even your face now, I tak boleh percaya. Why? Tak tahu. Why? Dia Okay, macam okay. dia senyap je. You. Sebab saya nak biar korang berdiscuss dulu. I think kan sebab sekarang ni yang sas lebih ramai daripada yang tak sas. Kita pilih yang tak sas lah. Kenapa semua pandang saya? Okay. So in 3, 2, 1. Okay, 3 against 1. You got 3, I got 1. Too bad. 2 against 1. Okay. Kejap, let me look at them. Let me look at them. Tak. Janji Janji bukan mana boleh geng-geng. Mana boleh, mana boleh. Okay. Kill them. Wait a minute. Wait. Okay guys, okay. Cuba kita analyse Okay. Yang beria sekarang siapa? Yang beria. Yang paling beria. Yang cakap siapa? Macam cakap Ju tadi. Siapa yang paling beria? I mean, kita perempuan ada insting yang Tapi kuat. you yang racun dia pula. Sebab tadi Ju macam Macam slow sikit nak describe apa yang punya kat tu. temptation Kita tak boleh baca yang betul-betul kan? Tapi you baca betul-betul kat sini, takkan you tak nampak? List sus is Adriana. But yang I sus is either two of you. Nampak tak dia punya reaction? You don't trust me? Nampak dia macam sus kan? Macam, Cubalah buat I. You don't trust me? Kita dah kawan lama sangat ni. I do trust you. But susah lah dia. Susah 20 years of friendship. Okay, 20 years. Oh, sorry, damn. Okay, dah boleh kot vote Okay, let's start with Kiri dulu. Sas semua orang ni. You point siapa? Sas. Okay. You? Okay.
I cannot look. One. Zara, look into my eyes. I'm looking at Jujur you. kan? Ya, kita jujur. Kita jujur kan? Okay, kick him out. Yeah. Wow. Ya. Wow. That quick. I'm sorry. Yeah, karma. Wow. Why me? Because you je yang ada sekarang. Oh, Behave. girls versus boy. Sebab korang BFF macam tak apalah. Nanti rasa kejujuran tu. Kejujuran tu. Sebab apa tau? You've been playing innocent all the time. Betul tak? Dia macam I tak tipu. So ni antara korang lah. 1, 2, 1. Semua lain. Ingat dah Tapi confident dua tadi. dekat Dua sini. lawan satu. Dua lawan satu. okay out. Okay. Dua peserta terakhir, sila dedakan kad anda. So kita menang lah. Reveal. Don't be disappointed, guys. I knew it. Sebab slow sangat tadi. Because she used our friendship. 20 years of friendship. You don't trust me? Kita dah kawan lama sangat ni. Oh, friendship. Okay, 20 years. That was a red flag. Guilt trip dia gila. That was a red flag. Tapi pakai friendship tu mahal lah. Serius mahal. Sorry. Jangan lupa saksikan Impiana Karma setiap Rabu dan Khamis 9 malam di Astro One dan Suka.